Lepas solat kita baca Allahumma ajirna minan nar 7 kali. Kenapa 7 kali? Sebab neraka 7 ke? Dah guna yang baca 3 je. Pula dah. Dia dengar orang baca lepas sembahyang. Allahumma ajirna minan nar. Faham? Allahumma, ya Allah, ya Tuhanku, ajirna, lepaskan aku minan nar, daripada api neraka. Nah, kalau kita sembahyang seorang, kita zikir seorang, Allahumma ajirni minan nar. Ya Allah, lepaskan aku daripada api neraka. Tapi kalau kita jadi imam, Allahumma ajirna. Panduan makluman untuk ini, pesanan untuk imam-imam lah. Pasal ramai juga imam yang dia ambil doa tu memang doa yang elok, tapi dia tak pandai nak tukar. Dia baca yang mufrad juga, tak baca yang jamak. Dia kata Allah salimni minan nar. Kat belakang kita wada amin juga, amin juga. Mana ya Allah selamatkan aku seorang je daripada api neraka. Kat belakang tu bahan api tak apa. Faham? Kita kat belakang amin masuk neraka pergi. Nampak dah? Minawe menyuntuk imam. Faham? Kata imam kena tukar. Allahumma salim, selamatkan kami. Allah marzuqni jadi zubna. Ni zubni mu seorang yang luar rezeki. Orang lain bahan pakai kedana, habis. Kena tukar. Jadi apa maksudnya? Maksudnya bukan neraka itu 7. Kerana ada riwayat mengatakan dibaca 7 kali. Faham? Hikmah tu kata setengah ulama, kerana neraka itu 7. Faham? Hikmah dia. Okey? Yang sebenarnya, kalau datang daripada Nabi, ada sebut adat, ada sebut bilangan. Maka kita ikut bilangan yang disebut oleh Nabi, afdal. Yang tak datang sebut bilangan, maka lebih banyak, lebih baik. Okey? Soalan seterusnya.